tinggalkan Habis mari ikut Video ini memubah ramai naik angin. Jelas nampak satu cubaan hulu berlaku secara terbuka di tepi jalan. Ini bukan salah satu pihak saja, tetapi dua-dua terlibat. Yang hulu duit Naira Salman itu punca sistem rosak, tak nak mengaku salah, pilih jalan pintas yang seribu pula lagi berat. Pakai uniform pegang amanah tapi sanggup gada integriti. Bila benda macam ini jadi biasa, undang-undang hilang mana. Orang berduit boleh lepas, yang ikut aturan pula kena tanggung semua. Lagi bahaya bila generasi muda nampak dan anggap ini normal. Soalan besar sekarang ini kasta pencil atau memang dah jadi budaya. Hakikatnya integriti diuji bila tiada siapa nampak. Tapi sekarang kamera ada di mana-mana. Kesimpulannya hulu salah, ribu lagi salah. Integriti bukan barang jual beli di tepi jalan. Harap-harap video ini hanya sekadar urusan jual beli bang ruku di tepi jalan. Wahai Mama, tolong standby. Rezeki kita sudah sampai. Aku ulu, kau capai. Tinggalkan jangan selesai. Pulut tekan. Ni dah tu. Ni dia. Pulut ada. Aku titik tunggangan jom. Hello putih ala bulanku. Kalau kau tinggal sedikit. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.